Erisa, first year degree, semester 1. Setiap hari aku cuma menunggu untuk tamat semester. Tapi makin dekat dengan final, makin terasa malasnya dan otak pun dah tepung. Buku depan mata pun buat tak endah. Otak ni dah pilih cuti. Dan aku berharap semuanya cepat selesai. Ish, aku ni dah lah nak exam tapi malas betul nak study. Assalamualaikum, Doktor. Salam, ya Erisa. Doktor busy ke? Tak adalah, saya tengah siapkan soalan exam kamu ni. Doktor, Ya, saya nak minta tolong sikit boleh tak? tolong. Tolong apa tu? Bagilah saya sikit hint ke. Tak boleh macam tu. Nanti apa kata pelajar lain? Tak ada nanti. Kenapa pula tak boleh? Alah doktor ni pun. Kamu sikit ni je. sebagai student kenalah usaha sikit. Alah doktor, sikit je Uish. hintnya. Duit apa ni? Duit kopi lah doktor. Kami ingat duit kopi zaman sekarang ni masih relevan ke? Alah doktor, sikit je saya bagi doktor. Tak ada. Doktor, Ish, kamu ni sedang nak terlibat dalam kancah macam ni. Doktor, betul tak satu orang buat video doktor keluar dengan skandal muda pula tu? Apa yang kamu merepek ni? Saya tak merepek doktor. Saya ada full rasa mati. Sedap tak? Dengan siapa kamu sedang bercakap ni? Dengan doktor, doktor cakap. Kamu ni Macam kenal? mana kena tengok? Oh, gambar. Baiklah, semua dah boleh menjawab. Tak, exam hari tu Elisa dapat 100. Ya ke, banyak 100 eh? Peliknya dia assignment pun nak buat. Rakam. Bagi buku. Hello, saya nak melaporkan. Terima kasih atas laporan. Kami akan siasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 memberi dan menerima suapan adalah kesalahan serius.